Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua penonton. Selamat kembali ke saluran ini. Syabas dan tahniah kepada anda semua kerana hari ini ada dua pembayaran penting yang akan dilangsungkan khusus untuk para penerima yang layak. Sebelum kita meneruskan perkongsian maklumat ini, saya ingin menjemput anda yang belum melanggan untuk menekan butang subscribe dan loceng notifikasi. Ini bagi memastikan anda menjadi orang pertama yang menerima maklumat terkini daripada saluran kami. Mari kita mulakan perkongsian hari ini dengan dua berita gembira mengenai kemasukan wang bantuan anda. Pembayaran pertama yang kita akan bincangkan adalah bayaran yang sudah pun disahkan tarikhnya, yaitu Sumbangan Keperluan Asas Sarawak atau SKAS. Maklumat rasmi menunjukkan bahawa proses pembayaran bermula pada hari ini. Penerima akan menerima amount bantuan mengikut kategori masing-masing, yaitu golongan isi rumah, warga emas dan juga golongan bujang. Bayaran ini akan dikreditkan terus ke dalam akaun SP Global anda. Perlu diingatkan bahawa pihak Kerajaan Negeri Sarawak telah menyatakan bahawa pembayaran ini dibuat secara berperingkat. Ini bermakna jika wang belum masuk ke akaun anda hari ini, anda diminta untuk menunggu dalam tempoh 2 hingga 3 hari bekerja. Jangan bimbang jika rakan anda sudah menerimanya tetapi anda belum, kerana ia akan diproses secara berperingkat kepada semua penerima yang layak. Pembayaran kedua pula melibatkan golongan yang lebih khusus melalui bantuan sara hidup. Proses penyaluran bantuan ini juga bermula secara rasmi pada hari ini. Antara golongan yang terlibat dalam bayaran ini adalah para nelayan dan juga veteran Angkatan Tentera Malaysia yang tidak berpencen berumur 60 tahun ke atas. Bagi kategori nelayan laut, amount yang akan diterima adalah sebanyak RM300. Manakala bagi nelayan darat pula adalah sebanyak RM250. Untuk golongan veteran ATM yang layak, anda akan menerima bantuan sebanyak RM500. Harap maklum bahawa tempoh pembayaran bagi veteran ATM ini dijadualkan bermula hari ini sehingga 19 hari bulan nanti. Jika ada sedikit kelewatan, harap anda dapat bersabar kerana proses penyaluran sedang dilakukan mengikut jadual yang ditetapkan. Itu dia dua pembayaran besar yang akan disalurkan bermula pada hari ini. Kami berharap bantuan ini dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh semua penerima bagi meringankan beban kos sara hidup. Kebanyakan bantuan ini menggunakan pangkalan data sedia ada seperti maklumat daripada STR bagi memastikan penyaluran yang tepat. Semoga maklumat ini jelas dan membantu anda semua. Jangan lupa untuk tekan butang like dan kongsi video ini agar lebih ramai mendapat manfaat. Kita jumpa lagi dalam perkongsian video yang akan datang. Assalamualaikum dan salam hormat untuk semua.